Apple hari ini perkenalkan iOS 26. Tapi kenapa lompat terus daripada 19 ke iOS 26? Apple akhirnya menyeragamkan nombor versi untuk semua sistem operasinya ikut tahun. Jadi untuk tahun 2026, sistem iOS jadi iOS 26. Straightforward. Tapi apa yang baru? Reka bentuk sistem kali ini tampil dengan liquid glass, efek Lucina yang hidupkan ikon, widget dan navigasi serta biasan cahaya real time. Home screen dan lock screen jadi lebih ekspresif, malah paparan masa kini boleh laras ikut gambar background. Bila iPhone digerakkan, wallpaper seolah-olah hidup dengan kesan 3D. Aplikasi harian pun dapat sentuhan baru. Kamera kini lebih ringkas dan fotos disusun dengan hanya 2 tab. Di Safari, paparan web kini lebih natural dan dalam Apple Music pula, bar navigasi kini dalam terapung. Tapi apa yang paling dinantikan tentu saja termasuk Apple Intelligence. Sistem AI peribadi yang mampu buat live translation dalam mesej dan FaceTime, kenal pasti kandungan di skrin dan beri cadangan ikut konteks. Ada juga ciri Genmoji, shortcuts pintar dan fungsi visual AI yang seberguna. Untuk peminat muzik pula, Apple Music kini ada lyrics translation dan pronunciation supaya korang faham dan sebut lirik dengan betul, tak kisah bahasa lagu. Dalam aplikasi phones, favorites, recent dan voicemail kini digabungkan. Fungsi call screening juga bantu tapis panggilan dan hold assist pula akan beritahu bila ejen sebenar dah pun menjawab. Messages juga lebih pintar, boleh tapis mesej daripada nombor tak dikenali, cipta poll dan latar belakang perbualan pun boleh diubah. Group chat juga kini dipaparkan siapa yang sedang menaik. Benda ni nampak kecil tapi penting. CarPlay pula terima antara kemas kini paling besar. Reka bentuk lebih padat, notifikasi panggilan lebih kemas, widget dan live activities pun kini ada secara langsung dalam skrin kereta. Dan buat peminat game, Apple Games ialah aplikasi baru yang menjadi pusat untuk semua permainan korang. Dari update ke Apple Arcade, semua ada dalam satu tempat. iOS 26 kini tersedia untuk pembangun melalui Apple Developer Program. Manakala versi beta umum pula akan dilancarkan pada bulan depan.